Assalamualaikum. Selamat pagi kawan-kawan. Kita ni menghampiri pukul 12 dah ni. Menghampiri tengah hari dah. Dah lebih tengah hari dah. Ni aku nak buka sikit apa benda cerita ni. Dan pertanyaan ni kepada polis. Yang aku kena pukul dengan Bahari ni. Unit Bahari ni dengan Sari ni pasal dia curi jual kereta Sari ni. Dia khabar dia ada kereta. Sari ni ada kereta, Angah ni ada kereta, dia ada kereta. Sari ni ada kereta dekat kedai ni sikit. Dia khabar. Dan Sari ni penjaga kan. Pasal polis bantuan tu buat report. Pasal dia mencerobong kedai rusik, barang-barang dalam kedai rusik tu kena pindah ke tempat lain. Kedai lain. Kedai rusik siapa ni? Dia urusan kadar polis satu yang Sari ni semua pun. Dia kata ayah, ada sampah mana. Lepas pada tu, nanti Bahari ni lepas dia dia masuk kawat gini dah tu. Dia kata kepala benda tu. Dapat rawatan dekat hospital. Lepas tu aku ni kena tangkap. Lepas ni adik baru ni yang anak Sari ni, dia curi kat polis ni. Dia pergi pau kata tempat. Aku nak tanya polis Kuantan ni, dekat mana, siapa yang kena pau dengan anak Sari Osman ni, Angah ni. Dia khabar dia polis gitu. Kereta siapa yang dekat Kuantan ni yang kata ada 16,000, 17,000 kena jual dengan dia. Duduk di dalam rumah, belakang rumah. Dekat tanah rancangan ni ada di tempat-tempat kan? Dekat taman perumahan ada satu tempat. Bukan dekat Lepoi Hilir ni, dekat Bandar Kuantan sana. Bambiran dengan Bandar Kuantan. 3 butir 4 butir. Yang kereta kawan tu pelik juga, kau tahu, pelik juga. Sangat-sangat membelikkan. Balik. Ni nak tanya ni. Macam mana ni? Yang dia kereta yang ada dekat rumah Baring itu buruk. Baring jual kat aku. Lepas tu dia khabar Sari beli kereta tu, kan? Jadi macam mana? Bila pula Sari beli kereta tu? Macam mana pula yang Bahari ni beli kereta tu buat balik rumah dia? Kan? Kereta buruk tu aku ambil dekat balai poli. Beli tender poli. Kereta asal kereta tu kereta Wan Rosdi. Kereta masa muda Wan Rosdi gitu yang hilang gitu. Sedikit curi lembu sedikit. Yalah, jenayah harta benda ni. Curi dalam bangunan apa benda ni. Geng-geng ayah anda apa benda ni. Aku tak faham juga. Kan? Jadi macam mana dengan Sari ni? Lepas pada tu kereta putih tu apa benda kereta hitam tu, termasuk kereta Beza, dia serang aku, dia pukul aku. 21 hari. 22 hari. Dekat 6 tahun terpenuh. Tak ingat apa. Kenapa Angah ni dia serang aku dekat Tesco ni gitu. Siapa di belakang dia? Kumpulan mana di belakang dia? Yang aku tengok ketua di belakang dia tu dikendaki di Indonesia. Kawasan Medan.